Assalamualaikum dan salam kenal. Anda sedang mendengarkan Karya Besti Ilmu Digital, podcast 5 minit setiap hari yang berkongsi tentang ilmu digital, tips freelancing, cara buat duit online serta bina bisnes yang bersistem. Saya Syed Farhin merupakan podcaster yang mana saya adalah merupakan penulis digital dan pengasas Karya Besti. Misi saya ialah membantu anda bina kerjaya digital dengan guna skill yang anda dah ada. Jom kita mula episod hari ini. Episod 3. Macam mana nak konsisten post konten di social media? Itu adalah topik kita pada episod yang ketiga ini. Anda pernah excited post konten lepas tu senyap 3 bulan? By the way, saya pun pernah juga rasa dan lalui situasi yang sama. Tak kisahlah mana-mana platform social media sekalipun, mula-mula je kita rasa excited, lepas tu senyap, hilang. Terus sibuk scroll-scroll, kononnya nak cari inspirasi. Konon-kononnya nak cari macam mana nak dapatkan konten yang boleh viral, yang boleh FYP, yang boleh banyak orang like, yang boleh banyak orang suka, yang boleh banyak orang share. At the end of the day, kita hanya perlu save je konten orang lain. Kita hanya perlu tengok je konten orang lain. Tapi kita tak post pun konten kita. So dalam episod kali ni kita akan kupas macam mana at least kita start warm up start doing a content untuk improve kita punya business ke, personal branding ke. Okay? So antara masalah utama kenapa orang susah nak konsisten post konten di social media, yang pertama sekali adalah kerana perfectionist. Saya tak boleh nafikan, saya pun ada perfectionist juga. Saya rasa kebanyakannya kita manusia memang ada perfectionist. Kita terima yang sebenarnya manusia ni tak sempurna, tapi whatever it is, mesti kita ada sedikit perasaan perfectionist. Tak tahu tak sebab apa. Sebabnya bila dekat social media, semua nak nampak cantik, semua nak nampak look good, semua nak nampak kurus, semua nak nampak perfect, semua nak nampak on point, kan? Sebab tu, disebabkan perfectionist tu menyebabkan kita jadi macam susah nak post konten. Kita rasa macam, alah, post je lah konten. Macam tu, okay? So, kita terlampau mengejarkan kesempurnaan, dan disebabkan itulah kita jadi macam tak konsisten. Kita jadi insecure nak post konten di social media. Kita takut juga orang judge kita punya konten ni okey ke, kan? Kita tak cantik, tapi nanti orang tak puji kita cantik, kita tak handsome, tak good looking, nanti orang tak puji lah, kan? So disebabkan perfectionist ni lah kita jadi rasa macam tak apalah, tak naklah post konten, tak rasa semangat lah nak post konten, macam tu. So macam mana kita nak bina habit kita untuk start consistent post konten di social media? At least kita create a small habit untuk kita nak start consistency dalam kita post konten ni. Okay, antara caranya adalah mungkin anda boleh start post sehari sekali je. Story pun tak apalah, kan? Kat mana-mana social media anda lah, tak kisahlah. Social media anda, kan? Anda post story at least sikit, 15 saat ke, kan? Video pendek, kan? Tak pun kalau anda yang jenis suka menulis, tak pandai nak buat video pendek ke, ataupun tak pandai nak buat video yang bercakap, tunjuk muka ke, boleh buat juga konten penulisan. At least sehari sekali, kita cuba sehari sekali untuk konsisten post konten di social media. Dan ingat, konten yang awak buat ni bukan untuk viral, tapi untuk connecting. Okay, kita tak tahu, mungkin orang yang melihat pada ketika itu mungkin akan jadi kita punya prospek ke, kita mungkin akan dapat kawan ke. Okay, sebab saya percaya ada satu quotes ni yang mana kata-kata yang saya dengar di podcast adalah, dalam kita bersilaturahim pasti ada rezeki. Okay, yang maksudnya bersilaturahim ni bukanlah bermaksud kita berjumpa secara face to face, tapi secara online, kan? Kita nampak, oh dia ni post lah konten dia, rupanya dia ni buat ni, rupanya bisnes dia dekat sini. So dari situ kita dapat keep that connecting tu, networking tu. Okay, social media sebenarnya adalah untuk networking. Okay, dan saya percaya networking equivalent to net
worth thing. Okay, so bila kita fikir yang kita buat content untuk convert, ini in terms of convert ni mungkin lebih banyak jika anda yang ada buat produk ke, services ke, buat business ke kan, ataupun nak jual skill anda sekalipun, mesti kena update social media. Sebab daripada kita update social media itulah orang tahu tentang apa yang kita lakukan. Macam tu, okay. So, update social media ni juga dia adalah ibarat marketing style yang terkini lah, okay. Sebab macam dulu, marketing style dulu kita kena banyak makan kos. Tapi sekarang cara ni sangat mudah. Cumanya dia agak penat dan kita kena lakukan setiap hari. Dan untuk konsisten ni memang bukan mudah. Tetapi kalau kita dah jumpa tune konsisten kita ni at least satu hari sekali, dalam 30 hari anda dah dapat 30 konten, anda dah publish 30 konten kan. Okay, so setiap hari Jumaat juga kita akan release majalah Ilmu Digital Bestie. Jadi untuk anda yang nak baca, it's free, boleh follow WhatsApp channel Ilmu Digital Bestie. Dan jika anda mahu mendapatkan koleksi digital produk keluaran Karya Bestie, anda boleh layari linktree.com/Karya Bestie ataupun boleh terus pergi ke Instagram rasmi Karya Bestie. Jadi cukup sampai di sini sahaja podcast Karya Bestie episod yang ketiga. Jumpa anda di episod yang berikutnya. Take care. Assalamualaikum dan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bye bye.